Assalamualaikum tuan-tuan. Saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ini saya ada satu buah Mega MPV tuan-tuan, Toyota Estima yang ni 2.4 tuan-tuan. Okey, yang ni G-Spec tuan-tuan. Okey, tahun 2008, register 2012 tuan-tuan. Kereta ni saya nak jual dengan harga bawah 40,000 saja tuan-tuan. Tengok video ni sampai habis, saya akan review secara full tuan-tuan untuk kereta ni. Saya akan pergi test drive. Okey, tuan-tuan tengok bahagian depan dia tuan-tuan. Lampu pun memang cun, memang cantik. Kereta memang dijaga tuan-tuan. Tengok tayar pun dah pakai Michelin tuan-tuan. 4 biji Michelin. Okey, jom tengok bahagian dalaman dia tuan-tuan. Yang ni dalam dia datang dengan warna full cream. Datang dengan wood punya finishing. Okey, steering dia pun steering walnut tuan-tuan. Tengok. Steering kayu. Okey, tengok seat semua cantik lagi, tak ada masalah. Okey, dah siap dengan road player. Mileage baru 200,000 sahaja tuan-tuan. Dalaman masih cantik. Okey, yang ni kiri kanan power door tuan-tuan. Yang ni kiri kanan power door, bukan satu side sahaja power door. Okey, tuan-tuan boleh tengok bahagian belakang dia pun. Yang ni datang dengan 7 seater tuan-tuan. Boleh laras nak ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Kaki punya footrest pun boleh adjust, tak ada masalah tuan-tuan. Boleh tengok. Memang cantik, memang kemas lagi Estima ni tuan-tuan. Nak bawa family, nak jalan jauh, memang sedap. Itu hari saya buat video Alphard dah jual. Yang ni Estima tuan-tuan. Estima dengan Alphard enjin sama, Alphard body besar, Estima ni body kecil, lagi stable dekat highway tuan-tuan. Okey. Jom kita tengok bahagian boot belakang dia tuan-tuan. Yang ni bahagian boot belakang dia, tuan-tuan boleh tengok. Yang ni saya tak masukkan lagi seat dia. Kalau kita masukkan seat dia ke bawah tuan-tuan, sebab Estima ni special dia tuan-tuan. Okay, kalau kita nak lipat seat ni, kita just masukkan je dalam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada ruang ni. Yang ni untuk sumbat seat belakang dia. Bila kita dah sumbat, memang betul-betul luas sampai depan. Memang betul-betul luas. Ini specialnya Estima tuan-tuan. Okay, dah siap dengan spoiler, body kit semua dah full. Yang ni G-Spec tuan-tuan. Okay, tunggu apa lagi tuan-tuan? Jom kita pergi test drive. Okey tuan-tuan, inilah dia tuan-tuan bahagian dalaman Toyota Estima ACR 50 2.4. Inilah position pemanduan dia tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Okey, aircon dia pun masih okey lagi tuan-tuan, masih sejuk beku lagi, tak ada masalah. Okey, radio dia semua berfungsi dengan baik, siap dengan reverse camera. Okey. Barang bawah dia semua tak ada bunyi tuan-tuan, jangan risau. Yang ni dia dah start pakai push start button. Dah tak perlu pusing-pusing kunci lagi macam ACR 30. Okey. Yang ni button untuk power door dia. Okey, kita boleh kawal daripada sini. Okey, tuan-tuan tengok saya bawa memang sangat smooth engine dia. Okey. Jom kita test sikit power dia macam mana tuan-tuan. Masih berbisa atau tidak. Okey. Walaupun body besar, tapi tengok tuan-tuan, pergi dia ringan je tuan-tuan. Tengok, memang ringan. Okey. Sebab yang ni dia bernadikan enjin 2.4cc tuan-tuan. So power dia cukup untuk body dia yang besar ni tuan-tuan. Kalau dia sumbat 2.0 dalam ni mungkin agak berat. Okey, tapi 2.4 okey tuan-tuan. Sebab enjin ni pun dah lama dah pakai dekat Camry, Harrier, Alphard, Estima semua pakai enjin ni tuan-tuan. Enjin yang memang terkenal dalam kalangan pengguna-pengguna Toyota. So enjin ni memang sangat lasak. Okey. Cuma enjin ni ada satu je kekurangan dia tuan-tuan, dia ada makan minyak hitam. So sebelum sampai due service tu, minyak hitam dia memang dah kurang. Itu tak ada masalah. Okey, kalau due service 10,000, tuan servis lah dalam 7,000, 7,500 ke 8,000. Masalah selesai tuan-tuan. Okey, kereta ni saya nak jual dengan harga 36,800 sahaja tuan-tuan. Dah siap Puspakom, dah siap tukar nama, siap boleh nego lagi, tak ada masalah. Datang jumpa saya dekat Rad Motoring Selayang, kita boleh bincang harga tuan-tuan. Okey, satu MPV daripada negara Jepun, daripada brand Toyota yang memang terkenal dengan reliability, okey, dengan comfort, okey. Lepas tu kereta yang memang praktikal nak bawa family dan sebagainya. Mana-mana tuan-tuan yang berminat dengan Estima yang saya review hari ni, boleh terus call saya Iman. Assalamualaikum.